Assalamualaikum guys. So terima kasih kepada mereka-mereka yang dibukakan hati dia oleh Allah Ta'ala untuk follow FY dekat media sosial ni Tak kisahlah kat TikTok ke, dekat YouTube ke kan. Semoga anda dapat manfaat lah. So hari ni cerita dia adalah pasal sambung pasal ilmu. So dalam hal ilmu kan, maka beruntunglah mereka-mereka yang dikurniakan ilmu pengetahuan yang banyak dari Allah Ta'ala yang dibukakan pintu hati dia kan. Jadi ilmu ni kan terdiri daripada dua golongan orang yang mendapat ilmu ni. Golongan yang satu tu dia dapat ilmu tu memang digunakan untuk diri sendiri lah. Maknanya dia ada ilmu tu, dia boleh mengamalkan, dia boleh menghayati ilmu tu, dia boleh buat praktikal tentang ilmu tu terhadap diri dia sendiri. Maka dia beruntunglah untuk diri sendiri dengan ilmu tersebut. Tapi ada juga yang golongan kedua, iaitu hamba-hamba Allah, orang-orang yang dikurniakan ilmu kepada Allah, tetapi dia ada kelebihan. Allah bagi kelebihan pada dia, iaitu dia boleh mengolah ilmu tu. Dia boleh buat olahan yang baik tentang ilmu tu. Nombor dua, dia boleh menghuraikan ilmu tu kan. Dia pecahkan kepada segmen-segmen yang kecil-kecil kan, buat peta minda dan sebagainya. Dan seterusnya dia boleh tabligh, iaitu boleh menyampaikan ilmu tersebut. Yang itu lebih baiklah maqam dia. Lebih baiklah dia punya ni kan. Sebab ilmu yang Allah bagi tu sebaiknya lah untuk disampaikan. Sebab memang ilmu tu ilmu Allah kan. Tak adalah kita tak perlulah kita kedekut, tak perlulah kita simpan untuk diri sendiri kan. Sebaiknya kita sampai kepada orang lain sesuai dengan itulah firman Allah kan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kan, yang mana kita sampaikan ilmu-ilmu, sampaikan perkara-perkara kan, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Yang itu pentinglah. Begitu bukan semua orang yang boleh berbuat demikian kan. Ada orang yang Allah jadikan jenis introvert kan. Jadi ilmu tu pun dia tak pandai nak olah, tak pandai nak urai, apatah lagi nak sampaikan. Jadi that's why ada ilmu tu pun dia simpan-simpan je, dia pakai sendiri je kan. So tuan-tuan, kalau anda nak dapatkan ilmu saham ataupun nak dapatkan ilmu motivasi Islamik kan, yang ada pada FY, yang Allah kurniakan pada FY ni kan, insya-Allah follow FY lah. Like dan share sekiranya anda dapati ilmu-ilmu yang FY sampaikan di media sosial ini bermanfaat untuk anda. Alright tuan-tuan, so kita jumpa lagi. Jangan lupa sampaikanlah Nabi bersabda kan, sampaikanlah walaupun satu ayat, and tak apalah, apa yang kita tahu tu kita sampaikan. Wallahu alam. Itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.